Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, selamat pagi. Alhamdulillah. Hari ni kita berada di Sungai Besi. Okey, kita nak inspection rumah customer ni. Okey, customer ni dia baru tukar DB dengan wireman lain, tapi dia minta kita datang untuk checking sama ada pemasangan mereka ni betul ataupun tak, dengan kita akan check wiring satu rumah sekali lah. Dah halang-halang walaupun customer datang usul kita datang untuk check DB, tapi kita akan check sekali wiring satu rumah ni. Kita akan membuatkan pengujian tangan perdebatan lah untuk nak pastikan wiring rumah ni dalam keadaan baik lagi ataupun tak. So, ini DB dia. Asalnya DB kayu. Asalnya DB kayu plastik juga tapi yang lama Okay. So, kita dah buka DB ni. Kita akan tengok dulu. Okay, stop dulu. So, kita dah buka DB ni. Okay, macam biasa kita akan test lah protection. Okay, bagus. Alhamdulillah, terik. Okay. Abu-abu. So, first sekali kita akan check lah pengujian keketuban lah. Okay, sama ada longgar. Okay, longgar ni yang buat bahaya Okay, kita nak tengok lah sama ada dia betul ikat pada penebat ke ataupun kupa. Nanti saya tunjuk. Okay, ketat. Ketuban ni penting Pengujian ketuban ni untuk pastikan kabel tak longgar. Okay, kita tengok dia ikat penebat ke apa. Okay, bagus. Okay tu kan, dia punya apa, pemasangan. Okay. Okay, ni api masuk, keluar. Sini. Okay, neutral. Okay, bagus. Okay, nanti kita akan check sekali lah. Dia punya beban ni mengikut tak saiz MCB dengan betul ataupun tak. Okay. Okay, ambil spray baru bunga. Okay, pemasangan dia okay. Tak ada masalah pemasangan dia. Lepas tu dia ikut 63 lah, saiz 63. Sebelum ni kecil kan. Okay. Lepas tu dia kepekaan dia pakai 0.1 okay. Lepas tu adalah saiz 20 dengan saiz 10. Okay. Tapi lah 3 orang buat Tapi rumah cuma ni lah, dia tak penuh lah. Okay. Sebab apa ni, ada satu je spare lah. Satu spare ni pun untuk lampu. Nanti kalau nak tambah wiring baru tambah MCB. Okay. Lepas tu rumah ni tak ada water heater mandi kan. Okay. Kalau ada water heater mandi, dia kena ada tambah yang ni lah. CCB apa ni 0.01. Yang ni 0.1. Dia kalau water heater dia lagi, kepekaan dia lagi pantas lah. Okay. Sekarang ni saya nak check wiring rumah puan, sama ada dalam keadaan baik lagi ke tak. Sebab rumah ni saya rasa dia dah lama ni. Berapa tahun dah? 30 lebih ke? Lebih kurang kan? Okay, so saya nak buat pengujian di tangan perdebatan. Lepas tu saya akan check voltage, TMB punya berapa semua. Nanti, okay, syarat saya nak buat pengujian tu, apa-apa yang tengah cocok dekat pelak kan, barang-barang elektrik, semua kena cabut. Maknanya off, lepas tu cabut. Dekat pelak semua kena free. Tak ada apa-apa barang elektrik yang tengah cocok lah. Lepas tu switch lampu, kipas, semua off. Okay dah. Pada isolation quantity tester. Okay, dia nak tahu rumah puan punya wiring dalam keadaan baik lagi ataupun tak tau. Okay, meter ni memang amat berguna lah untuk saya. Dan pada wireman kat luar sana lah. Okay, sekarang ni, okay lah, wiring rumah lama. So, kita tak tahu wiring ni kondisi dia macam mana, okey ke tak. Okay, meter ni lah yang kita kena guna. Okay, kalau bacaan dia menunjukkan OL ataupun atas 1 mega ohm, wiring tu dalam keadaan okey. Kalau bawah 1, contohnya 0 bersanting, saya try shortkan kan, saya tunjukkan yang bacaan shorting. Macam ni shorting. Okay, so
Bila meter ni kalau ada barang elektrik tengah cocok kan dekat plug, dia akan sensitif. Dia akan tunjuk shorting. Okay. So, antara earth dengan neutral ni, dia tak boleh bertemu. Earth dengan live tak boleh. Lepas tu neutral dengan live pun tak boleh bertemu. So, kita kena check lah. Kita test satu sini, satu sini. Kita tengok ada dia shorting ataupun tak. Tengok berapa? 14. So, saya cakap jangan bawah satu kan. Okay, ni tak ada shorting. Dengan live. Bila pakai meter ni, masuk pengujian ni adalah pengujian di tangga perubatan. Kalau pakai meter ni, bacaan cantik ke tak ada shorting kan, barulah kita rasa selamat. Rasa selamat masuk. Sebab itulah kalau inspection, beli rumah baru ke, rumah lama ke, dia kena inspection. Okay, ni sekarang saya buat neutral dengan live. Okey, alhamdulillah. Kabel memang cantik lagi. Okey, sekarang ni tak ada pun shorting. Rumah tak ada trip kan? Ada trip tak? Dah berlaku trip tak? Ya, itu sebab dah lama punya barang tu. Okey, so sekarang ni wiring semua cantik. Tak ada pun bacaan yang bawah 1 mega ohm. Okey, kalau bawah 1 macam 0 something tu memang tu ada masalah, ada shorting. So sebab tu saya suruh puan cabut barang elektrik. Sebab dekat situ wireman boleh tipu lah. Sebab kalau puan tak cabut dekat soket apa tu, nanti meter saya ni banyak tunjuk shorting. So bila dia tunjuk banyak shorting, kabel yang shorting, nanti saya akan suruh puan ni kena buat wiring balik semua ni. Itu kita kena tahulah macam mana kita nak buat pengujian tangga penebatan, cara-cara dia. Lepas tu kenapa kena select kena 500, kenapa tak select ke 200.5. Sebab bila nak buat pengujian ni kena kali 2 lah. Sebab TMB sekarang bagi 230 volt. So kena kali 2. 460. Dekat sini 460 volt tak ada, pakai 500 volt. Okay, sekarang ni saya nak check voltage TMB bagi berapa. Lepas tu saya nak check lah ni MCB lampu tau. Okay, ni MCB lampu betul ke tak kabel lampu yang dia letak kat sini. Saya takut kabel yang dia letak ni adalah kabel soket. Okay, lampu punya MCB dia pakai C10. Untuk soket dia pakai C20 dengan aircon lah. So takut nanti contohlah yang ni kabel aircon tapi dia termasuk dekat C10, so takut nanti berlakunya overload. Sebab dia kecil. C10 ni M dia kecil. Okay, faham Okay, dah stop. Masih ni. Okay, kalau nak cantik lagi bagus rewiring balik kan. Tapi kita nak rewiring balik costing dia tinggi kan. Okay. So TMB bekalan kena bagi 216 ke atas dan tak boleh lebih 254. Okay. Okay, berapa? Okay, dia tengah-tengah. Kan saya cakap dia tak boleh bawah 216 dan tak lebih 254. Kalau lebih 254 overload over voltage. So bahaya pada barang-barang elektrik lah, mudah rosak. Okay. Okay, sekarang ni kita check pakai keterusan. Okay, walaupun saya dah buat pengujian di tangga perdebatan tadi, ni pengujian keterusan, pengujian basic. Basic pengujian. Okay. Okay, ni tak ada bunyi. Okay. Okay. Sekarang ni okay, sampai okay, terbaik, alhamdulillah. Sekarang ni kita nak check betul ke tak MCB ni dia pergi. Okay puan, so saya nak ajar basic. Okay, dekat sini dia ada tulis push button to treat test monthly. Bermaksudnya dia suruh test sebulan sekali, betul? Okay, tapi kadang-kadang kalau sebulan sekali tu kadang-kadang kita lupa kan. Buatlah 2 bulan sekali. Fungsi dia apa tau? Okay, bila puan tekan, pak, dia jatuh, bermaknanya RCCB protection ni berfungsi dengan baik. Kalau puan tekan, dia tak jatuh,
dia rosak. So dia berbahayakan pada pengguna. Kalau puan tekan, dia tak jatuh. Contohlah kalau ada shorting wiring kat DB ni, dia takkan trip. So bila dia takkan trip, dia tak boleh putuskan bekalan. So automatik dia akan terbakar. So bahaya pada pengguna. Sebab itulah RCCB ni amat penting sekali. Tapi orang tak ambil tahu benda ni apa, ni untuk apa. Tapi benda ni yang paling penting. Sebab tu saya suruh Puan Haitu tukar DB kan, untuk kebaikan. Okay. Sebab bukan sahaja untuk kita nak suruh tukar DB. Walaupun DB tu dah lama, tapi kita kena suggestkan tukar juga. Walaupun dia boleh guna lagi. Okay. Faham ya? Okay, so kita naikkan balik. Okay, kita on. Okay, aircon ada 2 Okay. Okay, so sekarang ni kita onkan semua lampu dulu. Okay, sekarang kita dah matikan MCB C20. Hanya hidupkan untuk lampu C10. Okay, sekarang ni lampu semua hidup tak ada pun yang mati. Okay, boleh rakam tengok lampu sikit. Lampu-lampu tu. Okay. Okay dah. So, sekarang ni kita nak check C20 ni untuk aircon betul ke tak. Dia ada 2 biji aircon. Okay, so kita matikan. Kita hidupkan. Okay, kalau aircon masih hidup, bermaknanya betul lah dia kat area C20. Okay, onkan aircon. Okay, sekarang ni saya nak check semua plug dalam rumah ni. Okay, alat uji ni, socket tester. Okay, dia kena make sure kan semua lampu 3 menyala. Okay, test. Lepas tu kita pakai test lamp. Kita nak pastikan plug ni dalam keadaan baik lagi. Okay, menyala. Okay, bagus. So, sini soket. Okay, bagi mana? Ada 2. Oh, aircon looping sini lah. Okay, tak apa lah. Okay. Okay, hidup bagus. Okay, maknanya kalau contoh saya tunjuk. Okay, buat soket tester. Okay, kalau contoh lah okay, kalau contoh saya cocok dekat soket tu, dia tulis kat sini ada 2 lampu saja hidup kan. 2 lampu hidup, 1 ni tak hidup. Dia tulis kat sini no earth. No earth tu bahayalah. Plug ni kalau tak ada earth. So bila puan pakai apa-apa barang elektrik yang besi, takut kena jambatan lah. Kalau barang elektrik tu ada leakage. Okay, faham Okay, so sebab tu kita kena check semua soket. Bilik ni. Bilik tak apalah, saya off. Okay, sekarang kita nak matikan satu-satu. Sebab dekat belakang dia ada wiring baru Ada banyak soket. Okay, kalau mati bagi tahu Ni. Okay. Okay, yang mati kau bagi tahu abang ada berapa. Berapa? Mana yang mati? Sana. Okay, ni satu circuit maknanya satu set. Dia kongsi tak? Ni tak ada? Okay, satu set. Okay, bagus.